sekolah tu, kalau sesiapa budak-budak perempuan yang tak pakai tudung, diorang kena kacau. Diorang kena kacau, diorang nampak diri diorang sendiri. Ayuh. So bila okay, contoh kan, dia ingat kawan dia dekat sini. So dia pun duduk. Kena borak-borak panggil-panggil. Lepas tu dia pusing, sini muka elok, sini jahanam. Tu dia tak? Itu dia juga. Okey. Tapi dia ingat kawan dia. Dekat situ sejarahnya adalah ada budak perempuan mati, kena bunuh, kena rogol dekat situ. Tak tenteram ke Tak macam tu? mungkin lah tak tenteram ke apa kan. Tapi Sarawak macam-macam benda dia. Okey. Yang jadi depan mata Kodi interview bomoh tu sendiri ya. Okey. Bomoh tu, Kodi masuk, bagi salam, dia jawab salam. Okey. Tapi dia kata dia tak ada agama mana-mana. Okey. Tapi bila kita masuk, kita nampak ada tokong Cina. Ada tokong patung-patung apa semua. Lepas tu ada patung-patung Hindu. Lepas tu masa dia nak berubat, dia bismillah. Lepas tu dia baca doa Nabi Sulaiman. Okey. So confused juga. Dia server mana? Pengalaman Kodi ni, so Kodi boleh masuk kat dalam tu kan. Okey. Semua orang tak boleh masuk Cameraman, Kodi, pesakit, dengan family dia, 2-3 orang. So maksudnya masuk ke dalam rumah dia? Masuk dalam rumah dia. Dia memang berubat dalam rumah. So dekat belakang rumah dia tu, dia kan rumah macam rumah kampung tinggi kan. So belakang rumah dia, macam dapur, ada pintu sikit, ada bilik. So dalam bilik tu ada semua patung-patung dengan rumah-rumah kecil-kecil, miniature tu. Kau dia tanya ni apa? Dia kata semua ni dapat dalam mimpi. Lepas tu yang ni ada orang datang berubat ni sakit ni, ada ni sakit ni. Lepas kata ni ada nama-nama ke? Ada. Dia kata apa nama ni? So kata jangan, saya tak boleh sebut. Kalau saya sebut nanti benda ni datang. Dia kata. Dia kata okey lah, sampai sini je lah, kita keluar lah. Kata. Kalau sebut dia datang? Dia kata dia tak boleh sebut, nanti kalau sebut dia datang.